Memang sangat sedap. Maya binti Abdul Aziz. Umur dah 71 dah. Sebab tu kalau dia dah sejuk, kena bancuh air panas sikit. Tapi ni budak dah beli termos. Untuk nak termos lagi senang. Simpan laki dia. Buat buka puasa. Oh, sedapnya. Puasa dengan tema rendang. Memang sangat sedap. Tapi memang letak kalau nak sedap lagi, memang campur madu. Memang campur madu kelulut. Masukkan. Biasa akan campur tak? Kadang campur, kadang tak. Ikutlah. Ikutlah. Ikut selera. Kadang-kadang teringat nak campur. Ingat kalau pagi tadi dah minum manis, ini tak campur. Kalau pagi tadi tak campur, minumlah campur. Gitu. Dan seling. Yang tu kan, ikutlah. Sejak minum ni, vertigo tak ada tau. Vertigo kepala pusing. Pusing pening. Macam mata tak boleh kelik, rumah berpusing, apa berpusing macam tu. Minum masa dia pening sebab cecair pada telinga nak pergi ke otak tak seimbang. Jadi setakat seminggu minum seri ni macam dah tak datang? Tak ada lah rasa pening ke apa, tak ada lah. Syukur Alhamdulillah.